Ramai orang expect Trump dan Xi Jinping bila jumpa, dunia makin stabil. Seluruh dunia fokus kepada Beijing Summit antara US dan China. Tapi ramai analis kata yang meeting ni sebenarnya fail. Banyak isu penting yang gagal diselesaikan. Kenapa? Jom kita terjah satu-satu ilmiah tapi santai. Let's go! Yang pertama adalah berkenaan dengan chip Nvidia dan juga perang teknologi. Sebelum ni, Amerika telah menghalang dan ban China daripada membeli chip Nvidia H200 untuk kegunaan teknologi di China. Tetapi untuk Beijing Summit baru-baru ni, Trump dengan sendiri menyebut bahawa mereka telah membenarkan beberapa company besar daripada China untuk mula membeli chip H200 Nvidia daripada mereka. Apa respon daripada China adalah mereka belum buat sebarang approve untuk membeli sebarang chip daripada US. Kerana apa? Kerana China sendiri apabila mereka dikenakan sanction sebelum ni, maka mereka terpaksa untuk mendirikan teknologi chip mereka sendiri, dan itu yang mereka telah lakukan sekarang. Mereka mahu menggunakan chip mereka sendiri, mereka mahu bangunkan chip mereka sendiri, dan juga itu telah menyebabkan tiada agreement besar teknologi dan juga AI yang dapat dicapai untuk Beijing Summit kali ini. Apa impact selepas daripada summit tu? Kalau kita perasan, impact selepas perbincangan itu berlaku, kalau kita lihat saham chip global jatuh dan juga market kecewa kerana tiada breakthrough berkenaan dengan teknologi untuk Beijing Summit kali ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan isu Taiwan. Sebab apa? Isu Taiwan ni adalah isu yang paling bahaya, yang perlukan penyelesaian yang dengan baik. Tapi untuk Beijing Summit kali ini tidak ada penyelesaian langsung berkenaan dengan isu Taiwan ni sendiri. Taiwan walaupun sebuah pulau yang pada kita begitu kecil, tetapi di dalamnya ada company yang menggerakkan teknologi dunia. Antaranya adalah TSMC, iaitu Taiwan Semiconductor Company, di mana company ini merupakan company yang paling penting dalam pembangunan teknologi moden dunia sekarang ni. Ramai expert-expert berpendapat bahawa isu di dalamnya boleh menyebabkan perang dunia lah. Pada pertemuan kali ini, Presiden Xi sendiri bertanya kepada US, adakah mereka akan campur tangan kalau China menyerang Taiwan? Apa respon daripada Trump adalah Trump refuse to answer. Dan kalau korang perasan, selepas daripada tu, Trump sendiri memberi amaran kepada Taiwan supaya tidak mengisytiharkan kemerdekaan secara rasmi. Sebab apa? Sebab tindakan itu boleh dianggap oleh China sebagai satu provokasi besar dan boleh mencetuskan perang lah. Tapi kalau kita lihat daripada sudut geopolitikal, jawapan Trump ni adalah satu jawapan yang kita panggil sebagai strategic ambiguity lah. Sebab apa? Trump tak nak berjanji apa-apa, ataupun Trump tak nak berjanji secara terbuka akan berperang dengan China, tapi dalam masa yang sama tak nak nampak terlalu lemah sampai China rasa dia boleh bebas untuk serang Taiwan sesuka hatilah. Yang ketiga adalah berkenaan dengan isu yang paling hangat, iaitu berkenaan dengan isu Selat Hormuz. Boleh lihat isu Selat Hormuz ni, saya ada ulas pada video-video saya sebelum ni, dan nampaknya Trump datang untuk Beijing Summit kali ini antaranya adalah untuk meminta bantuan daripada China bagi menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz lah. Ya, dari satu sudut memang nampak yang China ni mahukan Selat Hormuz ni dibuka supaya pressure berkaitan dengan supply minyak boleh reda. Tetapi saya melihat nampaknya China tidak memberikan sebarang komitmen jelas. Betul, Presiden Xi cuma banyak bercakap berkenaan dengan keamanan dan kestabilan dunia lah. Betul, China dan US masing-masing setuju untuk Iran membuka semula Selat Hormuz bagi menstabilkan keadaan ekonomi yang berlaku sekarang. Tapi dari segi komitmen, kita nampak China tidak menjanjikan apa-apa komitmen kepada US. Dari satu sudut pandang yang lain, kita nampak dengan Trump membawa isu Selat Hormuz ni ke China dan meminta bantuan daripada Presiden Jinping untuk menekan Iran, dari situ kita nampak leverage China ke atas Amerika ni semakin kuat lah. Dari satu sudut kita nampak
US ni tak mampu nak selesaikan isu dengan Iran ni secara sendiri. Yang keempat, walaupun dikatakan deal yang terjadi, sebagai contoh, Trump claim bahawa China bersetuju untuk membeli US oil, minyak US, dan juga untuk membeli bekalan soya, dan juga satu lagi adalah berkenaan dengan Trump mengatakan bahawa China setuju untuk membeli beberapa ratus pesawat Boeing. Tetapi daripada official China sendiri tidak confirmkan perkara ini. Jadi secara keseluruhannya ramai pakar mengatakan yang Trump gagal dalam perjumpaan di Beijing Summit ni, dan menunjukkan kepada dunia yang pola kuasa besar dah berubah lah. Apa pun, market sekarang sangatlah bergantung kepada hubungan US dan China, sebabnya supply chain dunia ni bergantung kepada China, dan kita tahu bahawa US memegang ataupun menguasai sistem financial dan dolar. Assalamualaikum.